Tiba-tiba Samsung bermurah hati. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Hari ni aku dapat satu smartphone Samsung yang terbaru. Line up dalam siri A iaitu Samsung A27 5G. Dan aku agak terkejut sebab tiba-tiba Samsung ada bagi benda ni dalam box. Jadi apa benda tu dan macam mana rupa phone ni? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Galaxy A27 5G. So ini model terbaru untuk siri A. Dan korang boleh tengok sini lah, kotak dia memang samalah untuk semua siri A. Memang dia kopi kotak je, just tukar tulisan dekat sini. So gemarlah Samsung bagi something sikit. Ya, untuk phone ni kau boleh tengok dekat tepi ni apa yang di highlightkan. Dia punya sleek design class 7.8mm. Dia punya powerful performer, aku tak tahu lah dia gunakan chipset apa. Dan benda ni aku rasa, kau rasa macam mana? Perlu highlight ke tak intelligent feature object eraser ni? Sebab ya kita tahu yang Samsung ni memang terkenal dengan dia punya AI itulah. So dia punya erase subject pada phone ni Samsung memang lebih kemas lah daripada brand-brand lain. Dan yang aku setuju dan aku rasa memang benda lain, brand-brand lain tak buat sangat dia punya update OS ataupun security update 6 tahun. Ya, kotak macam ni. Jadi harga dia RM1,299. So untuk ni, dan yang aku dapat ni ialah 8GB RAM, 128 dan warna blue. Ya, simple macam tu. Jom kita buka. Okey. And just kita buka macam ni. Oh. Okey. Agak special sikit. Okey. Agak special sikit sebab apa? Dia datang dengan dia ada cover untuk phone ni. Wow. Tengok apa lagi korang dapat. Okey. Oh. Okey, ni lain sikit. Aku ingat sama sebab dia punya kotak saiz yang sama. Dalam ni korang akan dapat warranty kat line. Wah. Biar betul Samsung ni. Dia bagi kabel. Okey, ni kabel type C to type C. Okey. Nice. Okey. Samsung dia bagi kabel untuk A27 ni. Type C to type C lah. Jadi korang kena dapatkan adapter type C to type C. Aku ada letak link dekat situ, boleh beli je dekat situ. Ya, wow. Cuma kualiti kabel dia tengoklah, sama macam Apple lah. Design dia punya finishing. Okay, dapat kabel. Nice. Oh. Dah tapi jom kita buka phone. Okay. Ni nampak lagi premier lah daripada A37 dengan A57 tu. Biru dia lawa. So material belakang ni dia gunakan jenis glass. Dia macam sandwich panel. Tak nampak dia ada letakkan glass dekat sini. Warna blue dia memang lawa lah. Dia more macam nak ke purple sikit. Tapi macam royal blue. Ada Samsung dekat sini. So lens dapat 3. 1, 2, 3. Dia punya lens. Okey, ini dia punya ketebalan. Aku tak boleh kata lah dia tebal ataupun tipis sebab aku pernah pegang phone yang lebih nipis. Tapi aku boleh katakan yang ni lebih besar lah pada Xiaomi 17T Pro. So dekat belakang ni dia macam ada grip untuk korang pegang lebih selesa lah. Dekat tepi, button on, button off. Dia punya volume button dekat sini. So SIM injector dekat sini. Dan dia punya charging port dekat sini.
Dia ada satu lagi slot dekat sini. Okey. Ya, ini punya screen. Screen pun kita boleh nampak beza dia daripada screen to body. Ya, jadi jom kita on. So guys, aku dah on Samsung Galaxy A27 5G ni. Benda yang aku boleh puji first kali bila aku on, dia punya color screen. Kau boleh tengok color screen dia memang lawa. Screen Samsung ni memang aku boleh puji lah, memang lawa. Nampak tak? Bila kena reflect cahaya tu, dia still boleh nampak dia macam mid sikit. Benda tu. Dan aku nak tengok dia punya brightness paling low sekali. Ini korang boleh pergilah. Still boleh nampak. Paling high sekali. Okay. So kita set kat tengah lah. Dan aku nak tengok dia punya setting. So setting, just tekan display, motion. Oh, okay. Kau boleh dapat 120Hz. Ni yang standard 60Hz. Oh, 60Hz. Aku expect 90Hz. Benda lain about phone. Okay, ni bateri. So bateri dia 5000 mAh punya bateri. So ada dua slot SIM, 1, 2 ya. Dan kita tengok macam pentingnya kamera. Okey, kamera untuk optical korang ada 0.5, 1, 2 dan digital maksimum kau boleh dapat 10 kali. Okey, aku nak test sikit. Okey lah untuk video. Okay, korang boleh shoot dalam HD. Yang ni Full HD, Ultra HD 30fps. Okey, menarik. Jadi, apa pendapat korang tentang Galaxy A27 5G ni? Mungkin aku akan buat compare dengan brand-brand lain yang sama harga dengan dia. Jadi nantikan next video. Kalau korang minat nak dapatkan juga Samsung Galaxy A27 5G ni, aku dah sediakan beg kuning. Boleh je beli dekat situ. Jadi jumpa next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.